Hari video koyum buat kelainan sikit. Bulan ni kan hari kemerdekaan. Selalunya staff tebuk staff. Ni staff tebuk bos. Kan korang tahu bos hari ni asyik busy macam business kan. Saya nak tanya dia pasal sejarah hari kemerdekaan. So jom kita pergi tanya dia. Geng, macam korang tengok tu pak. Tengah busy tu. Jom tanya dia. Bos, hari ni saya nak tanya bos sikit lah bos. Tanya apa tu? Saya nak tanya bos soalan. Kan sekarang kan bulan kemerdekaan kan? Betul? Saya nak tengok bos punya sejarah ni A ke ataupun cukup-cukup makan masa SPM tu. Kalau SPM tu, saya paling teruk. Knowledge pasal kemerdekaan insyaAllah. Ni soalan ni mudah. Mungkin bos pun boleh jawab kot. Apa dia soalan dia tu? Siapakah yang melaungkan merdeka pada hari kemerdekaan? Senang. Soalan ni kalau tak boleh jawab ni bukan orang Malaysia ni. Kau Abdul Rahman. Betul tak? Lomoi. Okey. Berapa kali dia melaungkan? 7 kali. Berapa dah tembakan masa pengistirahan hari kemerdekaan? 21. Oh my god. Wow. Oi, power juga bos Itu normal. Orang Malaysia mesti kena tahu. Kalau Rohingya yang pura-pura Malaysia ni dia memang tak tahu. Itu dah panggil awi tu. Ini saya kampung punya family punya business. Untuk soalan yang next ni, manakah Tengku Abdul Rahman umumkan tanah Melayu merdeka selepas dia balik daripada London? Yang ini dekat tanah bersejarah kat apa ni? Bandar Ilir. Betul tak? Wah, ni bos dah research dulu Dah research. Ini mesti kena tahu punya. Next soalan bos Tarikh Tengku Abdul Rahman umum bahawa tanah Melayu akan mencapai merdeka bos. Bukan 31, tarikh lain ni. 21 Februari 1956. Aduh bos, sikit lagi bos. Sikit. Habis berapa? 20 tak? Dia punya sikit. Betul bos. Untuk soalan yang next ni bos. Ini paling susah bos. Saya pun research 2-3 kali tau. Benda dah ni. Mesti takkan jumpa punya soalan ni. Lagu Negaraku sebelum diubah liriknya, apakah lagu asal tersebut? Nampak? Bos tak tahu kan? Susah soalan ni bos. Ini ada, saya pernah tengok dekat TikTok. Dia ada satu video keluar tentang bulan. Ini kisah tentang bulan. Tentang bulan pula. Apa terang bulan. Uish. Ada tak? Bulan tu bukan. Terang bulan. Terang bulan betul bos. Baik, sampai ke lagu korang tengok. Bos ni dia otak-otak 90 lah. Dah tua lah bos ni. Mengajar. So next, ni soalan terakhir lah bos Tadi saya tanya lagu kan. Lagu simple sangat. Bos suka dengar lagu. Okey, yang ini melodi. Melodi Negaraku diambil lagu negeri mana? Nampak? Johor tak ada tau. Johor tu Johor kan. Bukan Johor Okey, cuba korang komen dekat bawah. Apa jawapan